Abang Ya, Bek. Abang main Facebook ni dah lama dah. Okey. Okay. Dan saya tahulah background Abang Gano. Member pun banyak lah. Tapi setiap ada komen negatif, buat apa Abang tak gaduh dalam media sosial? Mana tak balas. Betul. Pertama, Bek. Orang yang komen negatif kat Abang Jack tu, Abang Jack cabar dia, mari jumpa depan-depan komen negatif. Mu berani tak? Betul. Mu berani dalam media sosial je. Ya. Jadi kalau aku layan, mu bodoh pakai aku lah. Ya betul. Aku cabar, mu mari depan-depan aku komen seperti mu komen tu. Mu berani ke tak? Terima. Terima. Kedua, kita pergi kepada surah Al-Kahfi, Bek. Sedap hari ni tajuk. Fokus lah, fokus lah. Okey, gini. Surah Al-Kahfi dijadikan surah akhir zaman. Okey, baik. Ingat ayat-ayat ni, lepas ni semak. Jangan dengar lenggok ya, buat masa mung lah. Ayat 9 hingga 2 ni. Ingat, ayat pertama. Cerita, dia ada 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua, 32 hingga berapa? 44. Kisah kedua. Kisah ketiga, 60 hingga 82. Surah ni, kisah Al-Kahfi yang mudah baca tu. Yang keempat, 83 hingga 101. Sedap hari ni tajuk. Jadi kisah pertama ni kisah apa dia? Yang mudah baca, berjebak molok-molok tiap-tiap malam Jumaat tu. Kisah pasal pemuda Pak Awe. yang dalam gua tu. Kisah pemuda ini menceritakan kisah akidah. Dia lari daripada kesesatan, masuk duduk dalam gua. Cerita pasal ketauhidan. Nanti next episode aku kupas. Yang kedua, cerita pasal 2 orang pekebun. Petani. Cerita pasal dia kecek sedap. Dia kecek lepo. Kisah ini kisah peniaga dah. Peniaga, petani, jangan kecek sedap sangat. Contoh pik gini, mu duk buah kedai kopi. Mu nego jadi. Mari gumung nego tak jadi, mu buah besar. Hati-hati. Kalau menego slow berat lah ni dulu berjaya cek kata-kata. Taubat hak tu insya-Allah settle. Sebab dalam surah ni menceritakan mu kecek besar kena lalu. Sebab tu aku malah layan komen-komen ni, Bik. Aku takut tu ujian Allah hatta. Jadi baik aku skip ya. Terjawab tak sikit? Terjawab tak pasal pemuda lari bersembunyi? Kalau mu duduk dalam perbalahan tu makna mu duduk dalam kesesatan, Bik. Terima. Pasal peniaga ni. Peniaga atau pekebun atau petani atau ni nombor kedua. Yang ketiga cerita pasal Nabi Khidir. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ni cerita pasal apa? Pasal berguru. Nah, lo ni mu menonton video aku, ibarat mu ni Nabi Musa, nak pergi belajar dengan Nabi Khidir, mu nak pergi belajar ke mu nak mempersoalkan? Kalau mu nak mempersoalkan, mu jangan dengar petai lagi lah. Ya betul. Nah, mu duk tengok rambut aku, mu duk tengok pemakaian aku. Lo ni aku nak share je. Kalau mu berasa tak boleh terima, jadi Nabi Musa tu jangan dah ikut. Ni dak mu persoal. Sebab mu bukan nak belajar pun. Mu nak persoal ke? Ya betul. Cerita pasal ilmu. Ni. Nabi Khidir, Nabi Musa ni. Nabi Musa dia kata dia paling bijak di zamannya. Betul. Maka Allah kata dak, bukan mu ada seorang lagi, ada ilmu lebih tinggi padamu. Mu pergi belajar dengan dia. Maka dia bocor ke perahu. Dia bunuh budak. Dia tolong rumah. Tak minta upah. Ni ada kisah ni. Nanti episod aku kupas. Nak royaknya, lah ni siapa dia paksa mu tengok video aku? Lah ni siapa dia yang paksa Musa gigit kat Khidir? Khidir yang suruh ke? Musa yang nak pergi? Lah ni siapa yang nak menonton video aku? Mu yang masuk video aku. Kau aku send ke mu WhatsApp. Tontonlah video aku. Tanya diri tu gak. Lah ni mu melintah video aku ni mu berasa tak kena swipe. Dia dah baloh. Sebab mu tak kenal aku tak kenal mu. Lepas yang terakhir sekali, 83101, cerita pasal Zulkarnain. Zulkarnain, Yajuj Majuj. Pasal Dajjal, pasal kesesatan. Dajjal, bila kecek pasal Dajjal, duk nampak orang Dajjal mata satu.
Dia tak nampak telefon ni lah darjah tempat balah ni. Ya. Tempat berapa ramai orang kena kerak kerana komen bodoh dalam Facebook, dalam TikTok. Mu komen ke aku tak apa, aku skip gitu ya. Kena buku dengan ruah, kabar-kabar tunggu dalam sungai kelas. Pik bersambung pik mata. Apa cik, macam mana Abjad boleh ingat gini ya? Tak tertimbul kah? Ya. Pik, alhamdulillah. Gini pik dah. Ni lapu. Suluh ke lapu tu pik. Okay. Aku tutup lapu. Aku tutup lapu tu. Okay. Jadi aku tutup belakang, gelap. Alright. Aku on. Lapu ni hidup, dia hidup sendiri kah? Ataupun dia ada elektrik? Ada elektrik ya. Elektrik dia pergi melalui wayar pergi ke DB. Betul. DB pergi ke pencawai elektrik. Ya. Pencawai elektrik pergi sampai ke jana kuasa. Ya. Maka aku mengingat aku tak pergi dengan diri aku. Aku baca satu benda aku boleh ingat, alhamdulillah. Sebab aku tak pergi dengan kederat aku. Kebijaksanaan ilmu Allah belaka. Kalau aku pergi dengan diri aku tak boleh nak kopah gini ni, Pik. Jadi kalau memandang konten aku, ke point aku, jangan nampak aku. Aku hanya lampu tu yang boleh padam bila-bila masa. Ilmu tu mari semua daripada Allah. Aduh. Bersambung.